Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peminat bola sepak tanah air. Bertemu lagi kita dalam video kali ini. Korang apa khabar? Harap semuanya steady sebab hari ni saya ada berita yang betul-betul boleh buat kita rasa macam nak lompat bintang. Korang ingat tak drama naturalisasi yang huru-hara tempoh hari? Yang sampai pemain kita kena sanksi dengan FIFA, sampaikan ada yang dah tawar hati nak teruskan karier. Hari ini ada satu plot twist paling besar dalam sejarah bola sepak kita bagi awal tahun 2026 ini. Baru saja tadi, portal Makan Bola melaporkan satu berita bom yang bakal mengubah nasib Harimau Malaya menjelang kelayakan Piala Asia nanti. CAS dah bersuara dan berita pasal Rodrigo Holgado ni jujur cakap memang boleh buat kita rasa sebab tapi bersemangat dalam masa yang sama. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, korang settlekan dulu butang like dan subscribe tu. Sebab kita nak bedah habis-habisan. Adakah ini sinar baru untuk skuad kebangsaan kita? Straight to the point. Korang tahu kan sebelum ni FAM memang tengah pening kepala sebab 7 pemain warisan kita kena sanksi 12 bulan oleh FIFA. Isu dia berpunca daripada dakwaan masalah dokumen asal-usul nenek moyang mereka. Tapi, semalam satu keajaiban berlaku. Court of Arbitration for Sport atau CAS di Switzerland dah pun benarkan 7 pemain ni beraksi semula. Ini bukan main-main punya keputusan. CAS bagi apa yang dipanggil sebagai stay of execution. Maksudnya, sementara kes ni tengah dalam proses bicara sampai ke peringkat akhir, pemain-pemain ni dah boleh turun padang secara rasmi. Korang bayangkan, 7 orang tanker kita kembali serentak dalam skuad. Siapa mereka? Kita ada Facundo Garces, Emmanuel Machuca, Joe Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal, Hector Havel dan sudah pastinya The Machine, Rodrigo Holgado. Bagi saya, ini adalah win paling besar buat FAM setakat ini. Dengan kelayakan Piala Asia menentang Vietnam bulan Mac nanti, kepulangan mereka ni ibarat kita dapat satu booster gergasi tepat pada waktunya. Sekarang kita kena sentuh pasal satu nama yang paling mencuri tumpuan, Rodrigo Holgado. Korang perasan tak sebelum ni kecoh berita kata dia dah nak pencen terus? Dia dah umur 30 tahun. Lepas tu kelab dia dekat Amerika di Cali pula dilaporkan tak bayar gaji sebab dia tak boleh main gara-gara sanksi FIFA tu. Memang down gila keadaan dia waktu tu. Tapi hari ni, Holgado muncul semula dengan satu kenyataan yang cukup mendalam dan menyentuh hati. Dia kata, tiada ribut yang kekal selamanya. Ayat tu memang mahal. Dia secara rasmi dah batalkan niat nak gantung boot. Semangat dia sekarang ni saya boleh katakan tengah membara tahap maksimum. Khabarnya, dia tengah uruskan untuk tamatkan kontrak dekat Colombia tu secepat mungkin dan sekarang tengah cari kelab baru untuk dapatkan balik rentak permainan atau match fitness. Persoalannya sekarang, adakah dia akan kembali ke Liga Malaysia, JDT, Selangor atau mungkin Terengganu? Mana-mana pun tak apa. Yang penting kita nak tengok dia kembali tajam sebelum sarung jersey Harimau Malaya lawan Vietnam nanti. Korang rasa kelab mana yang paling sesuai untuk sambar Holgado sekarang? Cuba korang komen kat bawah. Dengan adanya kepulangan 7 pemain ni, Kim Pan-gon sekarang ni mesti tengah tersenyum lebar. Kita bukan saja dapat balik penyerang berbisa, tapi barisan pertahanan kita pun dah kembali solid. Vietnam memang tengah dalam prestasi terbaik mereka. Tapi kalau Harimau Malaya turun dengan skuad penuh warisan yang dah haus dengan kemenangan ni, saya yakin stadium akan bergegar. Kita perlukan kualiti mereka.
kita perlukan pengalaman mereka yang pernah main kat Liga luar untuk bawa Malaysia ke Piala Asia 2027. Ini bukan lagi isu naturalisasi semata-mata. Ini soal maruah jersey di dada dan peluang untuk kita buktikan siapa sebenarnya raja di Asia Tenggara. Jadi, apa kesimpulan kita hari ini? Badai memang dah mula reda, tapi perjuangan kita belum selesai sepenuhnya. Walaupun keputusan CAS ni bersifat sementara sehingga keputusan final keluar pertengahan tahun nanti, tapi buat masa ni, mari kita raikan kepulangan wira-wira kita ke padang hijau. Korang rasa, adakah 7 pemain ni cukup untuk kita benamkan Vietnam nanti? Dan korang rasa Holgado patut main dengan kelab mana kalau dia balik ke Malaysia? Sebelum korang keluar dari video ni, pastikan korang kongsi video ni dekat grup-grup WhatsApp member bola korang. Biar semua orang tahu yang Harimau Malaya kita dah kembali lengkap dan bersedia untuk mengaum semula. Dan kalau korang nak tahu perkembangan terkini pasal perpindahan Holgado atau keputusan final CAS nanti, pastikan korang terus stay tune sebab saya akan update berita paling fresh untuk korang. Tapi, sebelum saya betul-betul mengundurkan diri, ada satu perkara lagi yang kita perlu fikirkan bersama. Kepulangan 7 pemain warisan ini bukan sekadar tentang taktikal di atas padang kawan-kawan. Ia adalah tentang maruah dan integriti bola sepak kita di mata dunia. Kita tahu tekanan yang diterima oleh FAM dan para pemain sepanjang tempoh sanksi FIF ini sangatlah hebat. Namun, keberanian mereka untuk bangkit dan melawan di mahkamah CAS membuktikan yang kita tidak akan sesekali menyerah kalah tanpa perjuangan yang adil. Bagi korang yang mungkin baru mengikuti perkembangan ini, kemenangan di CAS ini sebenarnya memberi isyarat kepada negara-negara jiran kita di Asia Tenggara. Malaysia kini kembali dengan taring yang lebih tajam. Kita bukan lagi pasukan yang boleh dipandang rendah. Dengan kombinasi pemain tempatan yang semakin matang dan pemain warisan yang mempunyai kualiti antarabangsa, kita sedang membina satu empire baru dalam bola sepak Asia. Saya juga ingin menyentuh sedikit tentang peranan kita sebagai penyokong. Dalam masa beberapa minggu ini, mari kita penuhi media sosial dengan kata-kata semangat untuk Rodrigo Holgado dan rakan-rakannya. Biar mereka tahu, walaupun mereka jauh dari tanah air sebelum ini, rakyat Malaysia sentiasa berdiri teguh di belakang mereka. Sokongan padu korang adalah nadi yang akan menggerakkan Harimau Malaya untuk terus mengaum. Jangan lupa juga untuk nantikan analisis mendalam saya tentang profil setiap 7 pemain ini dalam video yang akan datang. Saya akan bedah kekuatan dan kelemahan mereka satu persatu supaya korang lebih faham kenapa Kim Pan-gon begitu mahukan mereka dalam skuad. Jadi, pastikan korang dah tekan butang loceng tu supaya tak terlepas satu pun update penting. Akhir kata, bola sepak adalah tentang penyatuan. Tak kira dari mana asal-usul kita, apabila jersey Harimau Malaya disarung, kita adalah satu. Kita adalah Malaysia. Terima kasih sekali lagi kerana setia bersama saya. Kita akan teruskan perjuangan ini bersama-sama. Sehingga kita bertemu lagi dalam analisis seterusnya. Majulah sukan untuk negara dan selamanya Harimau Malaya. Assalamualaikum.